kita nak buat cencaru sumbat sambal menggunakan ni dia, kelapa parut kering Rasaku. Selalu kita letak kelapa yang basah-basah, fresh kan, tapi kali ni kita letak kelapa parut kering. Kita nak tengok macam mana rasa dia. Kita letak tangan atas ni, hati-hati jangan letak macam gini tu, nanti terbayi tangan bawah ni. Pisau tajam tak atas gitu. Tu dia. Jangan terlampau dalam sangatlah, nanti lepas ke depan pula. Ya, itu dia, cantik. 1 ekor. Letakkan sedikit garam. Jangan banyak sangat, agak-agak je. Wih, cantik garam ni. Dan sedikit kunyit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Kuat roh, dalam dia pun kita lumur juga. Baik, nampak nice, cantik, ada rasa. Baik, kita potong cili. Ikutlah nak pakai banyak mana. Macam saya nak buat sambal ni, lebih-lebihkan lagi pun tak apalah. Dia kalau besar sangat nanti cili tu melambung keluar. Bawang merah pun potong juga. Pak, bagi tangan. Duk senyum sangat, bagi tangan. Bawang putih sikit. Datang camping jangan bawa barang banyak. Kita bawa barang agak-agak je. Senang nak usung. Lepas tu satu lagi senang nak kemas. Apa yang kita bawa, macam tu lah kita bawa balik. Kalau tak kita tinggal sisa-sisa kat sini, tu tak best lah. Orang lain datang, apa ada kotak air kat sini, apa ada plastik sampah kat sini. Tu tak best. Halia, potong juga. Ni kita akan tumbuk semua sekali. Serai. Buah tangkai. Ada satu teknik acik-acik dulu ajar saya nak tumbuk. Dia masukkan sedikit gula Yang banyak sangat agak-agak je. 1 sudu. Dia ada pesan lah, kalau letak cili, letak apa, awak tumbuk, insya-Allah dia takkan lompat. Dia tu. Tapi kena tumbuk sikit-sikit Awak tumbuk banyak dia melompat keluar jugalah. Nampak? Betul tak dia tak lompat? Sebab gula tu jadi absorber. Dia resap. Dia serap hentakan tu. Tak meracik keluar. Meracik pun sikit-sikit je. Tumbuk dia sampai dia lumat. Lepas tu nanti kita akan gaulkan dengan kelapa parut kering Rasaku. Dan kemudian kita akan sumbatkan dalam ikan cencaru. Jangan terlampau lumat sangat. Macam ni biar ada tekstur-tekstur cili, bawang, serai. Dan kita masukkan sedikit garam. Main-main sedikit gula. Sikit lagi, jangan banyak sangat. Agak-agak je, seimbang. Dan juga kelapa parut kering Rasaku. Bau sikit. Weh, bau dia. Weh, ni kalau buat biskut raya ni, tabur atas dia pun cantik ni. Sedap letak dalam ais krim ke kan. Makan dengan asyik. Nanti saya nak try cuba dengan ais krim, tengoklah. Biar korang dalam 6 ke 7 sudu dah cukup lah. Kita gaulkan dia bagi sebati. Kalau kurang kita boleh tambah lagi. Bau ni serius. Bau baik lah. Selalu kita letak kelapa parut yang fresh, yang segar tu kan, dia agak berminyak, lepas tu berair, pun sedap juga yang tu. Tapi yang ni kita cuba dengan dia kelapa kering Rasaku. Kelapa parut kering Rasaku. Nak tengok dia rasa macam tu. Baik, dah sebati dah macam tu. Kita boleh sumbatkan ke dalam ikan cencaru. Baiknya, sumbatkan dia ke dalam ikan ni. Kalau kita buat poket macam ni, dia senang sikit lah nak masuk. Lepas tu kot depan tu boleh sumbat juga. Kita buat dia, nak depan belakang pun boleh. Ni, kot sini boleh. Dah letak, nak masukkan kot dalam ni lagi pun boleh. Biar dia panas sikit. Biar dia rasa. Cantik punya. Depan belakang. Kena sumbat. Kita cekik dia. Set dia. Dan sekarang kita nak bungkus dia. Dia ada 2 jenis cara bungkus dia. Kita sediakan yang besar macam ini. Dan satu lagi, tak besar sangat.
letak atas daun pisang. Kalau nak letak sedikit minyak pun boleh, tak ada masalah. Bungkuskan dia macam tu. Ambil satu lagi. Nak letak macam gitu pun boleh. Yes. Macam pakai sampin. Cantik punya. Dan sekarang ni masa untuk kita bakar. Dia kalau nak goreng boleh juga, tapi tak payahlah bungkus dengan daun pisang. Kalau nak goreng agak patut lah kan. Ni kita bakar dia macam itu. Cantik dah. Nanti agak-agak dia dah macam dah terbakar sebelah tu, kita terbalikkan, kita nak tuang-tuang dengan minyak sikit pun boleh dah. Cantik dah. Tuangkan sikit minyak. Minyak kelapa rasaku. Tak jadi pula. Pedih mata ada lah. Sibuk sangat tadi nak pergi tengok sungai, nak mandi. Terbakar lah ikan kita. Tapi tak apa. Masih lagi selamat. Saya nak buka, nak tengok apa jadi. Wow. Cantik. Show. Bau dia sangat-sangat feel sangat-sangat baik. Tak sedikit minyak lagi. Macam biasa. Bukan nak bakar ikan. Yeah. Dah ada asap-asap tu. Kan, kita boleh terbalikkan dia. Cantik. Very beautiful. Nak padam api tak boleh, pakai dapur gas. Sediakan daun pisang. Dah dulang cantik macam ni. Angkatnya. Yeah. Wow. Cencaru sumbat sambal. Dah boleh hidangkan. Lepas tu kena dengan nasi. Jangan nak tengok saja. Kalau datang camping, kena cuba resipi yang cukup mudah dengan rasa kuning. Selamat mencuba.